Assalamualaikum guys. So selamat pagi. So pagi ini episod keempat. So kita mulakan dengan sedikit pembersihan kandang. Dekat kandangnya si Pak Joko ni, dia punya badan bau busuk. Kita suspek daripada taik-taik mak dia ataupun handphone jatuh. Tak apalah, korang tengok je lah handphone ni jatuh. Siapa yang durjana sangat jatuhkan handphone aku ni? Kuanjak betul. Dasar. Sebabkan handphone jatuh tadi, kita redo lah. Bukan apa, takut nanti korang tak percaya pula saja-saja buat handphone jatuh kan. So ginilah aku sambung balik sapu kandang dulu sebelum kita sembuh dengan water jet. Tu kalau kau tengok budak lelaki tu anaknya Mia tu, nama Haras. Dia memang rajin betul kat sini buat video. Lepas tu tangkap-tangkap gambar, bagi makan kambing, bagi susu kambing, balik-balik penat. Itulah Haras tu, rajin dia, nampak tu. Aku cuci kandang, aku sapu, bukan main kau. Kau tengoklah tu, macam-macam jenis penyapu aku pakai sebenarnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sebabkan hari tu Aidil dah lari, saya tak berani nak lepas kita dapat benda ni. Kita dapat benda ni hari tu. Apa ni? Tak panggil apa ni? Gunting panjang, galah panjang. Ada pernah apa saja. Kita nak pergi ambil betik, gunakan benda ini. So dah tak susah dah kita nak ambil betik sekarang. Dah tak payah nak panjat-panjat. Kita gunakan ini saja. Let's go ambil betik. La. Jom ambil betik. Jom ambil betik. Banyak betik dekat luar perimeter kandang kita ni. Nampak tu, ni pokok betik. Betiknya banyak. Dekat sana pun sama, tapi banyak masak kat belah sana. Jom kita pergi ambil betik. Aku suka makan betik. Kebetulan alhamdulillah dekat kebun kita ni banyak betik. Tu nampak? Masak tu. Kita nampak betik yang masak tu. Ada dua aku nampak kat sini. Jom kita ambil. So boleh kita makan nanti, sejuk kan? Makan. Sedap makan betik. Dia melancarkan pemberakan. Nampak tak? Ni satu. Aku nampak ada dua. Sebelah dia lagi. Tu. Kalau kena ambil kan susah. Nak ambil kan susah. Panjang kan. Tinggi. Nampak? So kita pakai benda ni sekarang. Let's go. So kawan-kawan, jom. So betik dia kat sini. Nampak? Jauh. Tak sampai. So kita pakai benda ni. Sekarang dah senang dah. Let's go. Bismillah. Kena cari tangkai dia ni. Tak jumpa pula tangkai dia kat mana. Oh tu dia. Dia boleh nampak dah tangkai dia kat mana. Pun dapat satu. Okay, satu lagi. Sini. Oh, tingginya. Dapat. Alhamdulillah. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Masih cukup dua. Okay. Yeay. Dapat dua betik. Let's go. Rangga pun nak balik mengarit. Rangga mengarit kat atas je. Lepas tu dia campak daripada atas rumput, nampak dah berlonggok kat situ. Senang kerja. Sebabkan kita punya highlight belum elok lagi, so kita ambil rumput dekat atas je. Tu nampak sepah berlonggok tu. Jom kita masukkan buah tembikai ni dekat peti ais. Dah sejuk, nanti kita makan.
Sejam. Vlog kita dibawakan khas oleh Unify Business. Stream langsung di mana saja, bila-bila masa, mudah dan pantas. Dapatkan device 5G secara percuma dengan siap langganan Unify serendah RM49 sahaja. Terima kasih kepada Unify. Unify, internet pantas tanpa batas. Teng 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 teng. So kita nak kopek lah tembikar yang kita dah petik tadi tu. Ni ada. Ni sebenarnya tadi aku dah sejukkan sikit. Lepas tu baru dah sedap makan. Makan sejuk-sejuk. Macam ni lah kejadiannya. Nampak tak? Aku potong cantik, lawa, bersih. Macam ni lah kita nak bagi orang makan kan. Ada Mia sekali. Buat style apa lagi? Kan? Kita boleh buat style apa? Ini boleh tengah. Budak gini? Nak sok sikit. Kita makan. Nak. Aku ingat nak bagi sikit je. Sekarang dia ambil semua. Dah asal kat demok. Kita orang bagi sebiji terus dekat Kak Noin nanti. Ya, nanti Kak Noin nak petik, jangan lupa. Tiga. Bagi 3 kat Noin. Bagi dia yang kurang masak sebab dia nak pergi kenduri. Lepas tu baru balik ke Penang. Ya. Mana? Bas tangan dulu, pergi makan. Bulu air dia. Geram je dengan budak ni. Sedap ya? Ya. Makan tak sejuk. Ya. Ya. Thank you, Aden. Boleh tak? Nah. So yang korang tengok sekarang ni adalah guni. Apa pellet. Pellet baru sampai, ada 20 guni. Sumbangan daripada sahabat-sahabat kita daripada Singapura yang diketuai oleh Abang Ayum dan juga Rosmarina. Terima kasih kepada semuanya penyumbang-penyumbang kita. Semoga korang sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusannya, sihat tubuh badannya. Amin ya rabbal alamin. Ni guys, kat luar pagar tu ada geng-geng budak nakal, ya. Ada Taro dengan ada PE. Eva tak nampak lagi, tapi aku nampak PE kat situ. Taruh dekat mana pun tak tahu dah. So nanti kita nak kena masukkan dia orang. Sekarang tu dia. Dia dekat situ si Taruh tu. Nampak buntut dia. Kita kena buka pagar. Suruh bagi dia orang masuk. Nak degil tu. 2 ekor ni masuk pintu belakang. Lepas tu balik nak ikut pintu depan. Amboi banyak sungai ni. Budak nakal tu. Nakal. Sangat nakal. Balik. Tengok tu. Masih ingin nak berbincang. Dia masih lagi nak berbincang dengan Taruh tu. Taruh, perlu ke kita balik, Taruh? Pintu dah terbuka ni. Perlu ke kita masuk dekat tempat kita yang biasa ni? Dia lah budak nakal ni. Yang ambil batu ni. Baling. Nampak tu? Nakal ni. Nampak? Budak nakal. Degil. Itulah perangai yang bukan-bukan semuanya. Degil. Tu pun tak nak naik lagi tu. Masih lagi nak melepak kat sana. Okay guys, basically kita punya vlog untuk hari ini dia dah selesai lah. Dah habis lah. So penutup dia agak malam sedikit sebab tadi aku kemas-kemas, tambah lagi susu untuk baby kambing dan juga untuk kambing-kambing kita yang minum susu. Dah maghrib dah pun dah malam. So korang tengok episod ni.
Dan juga esok aku tak ada kat kandang. Aku akan ke Terengganu. Ada urusan dekat sana. Kita nak ambil kambing baru dekat sana. So, kita jumpa vlog esok pula. Thank you guys. Thank you yang dah tengok. Terima kasih banyak-banyak. So, yang dah tengok tu komen-komen lah sikit. Lepas tu share lah apa yang patut korang ni. Yeah, itu pun nak bagi tahu.